Kumpulan remaja New Boys satu ketika dulu pernah menjadi kegilaan anak-anak remaja terutama golongan wanita sekitar penghujung tahun 90-an, hingga kan penyanyi utamanya Tomo pernah menerima limpahan populariti yang luar biasa di usia mudanya. Bukan sahaja di Malaysia, malah kumpulan ini popular hingga ke luar negara seperti Singapura, Indonesia dan Brunei. Jadi, buat korang yang meminati dan merindui kumpulan remaja yang pernah mencetuskan fenomena ini, jom ikuti nostalgia perjalanan kerjaya New Boys dalam episod yang ke-50 kali ini. Mister cuba bongkarkan perkara yang mungkin korang tak pernah tahu mengenai kumpulan ini. Bagaimana New Boys mula ditubuhkan? New Boys telah ditubuhkan pada tahun 1997 oleh seorang penyanyi dari kumpulan 2x2 iaitu Zulkifli Majid atau Zul dari syarikat rakaman Suria Records SRC. Zul telah ditugaskan untuk melahirkan artis-artis baru dalam usaha untuk memeriahkan lagi industri muzik tanah air. Suria Records pada ketika itu merupakan sebuah nama besar yang telah melahirkan beberapa artis ternama seperti Noraniza Idris, Liza Hanim dan Siti Nurhaliza dengan lagu-lagu mereka yang bergenre pop Melayu dan tradisional. Senario muzik tempatan yang pada ketika itu banyak tertumpu pada genre pop rock telah memberi idea untuk Zul menubuhkan sebuah kumpulan muzik yang terdiri daripada kalangan remaja. Maka dengan itu, beliau telah menjemput kumpulan-kumpulan remaja di sekitar Kuala Lumpur untuk diuji bakat dalam merealisasikan ideanya itu. Dalam sesi uji bakat tersebut, Zul telah memilih 5 orang remaja daripada pelbagai latar belakang yang berbeza. Siapakah 5 orang ahli anggota asal New Boys? Dalam sesi uji bakat yang dijalankan itu, Zul telah memilih 5 orang anak muda iaitu Shah Indrawan bin Ismail atau Tomo sebagai vokal yang berusia 13 tahun, Shahrizan bin Mat Saleh atau GE sebagai gitar utama yang berusia 15 tahun, Zarimi bin Zahari atau Zimi sebagai gitar kedua yang berusia 13 tahun, Muhammad Shukri bin Shanusi atau Syuk sebagai pemain gitar bass yang berusia 14 tahun dan Mat Shah bin Mat Saleh atau Along sebagai drummer yang berusia 16 tahun. Hasil perbincangan Zul bersama pengurusnya, akhirnya Zul telah menamakan kumpulan anak-anak muda ini sebagai New Boys dan sekaligus mengikat kontrak sebagai artis rakaman di bawah syarikat Suria Records. Namun, belum sempat New Boys memulakan sesi rakaman pada tahun 1999, Zimi telah menarik diri kerana penyertaannya bersama New Boys tidak direstui oleh ibu bapanya pada ketika itu. Tempatnya kemudian digantikan oleh seorang remaja berusia 16 tahun iaitu Mazlan bin Ismail atau lebih dikenali sebagai Lan. New Boys akhirnya muncul dengan album pertama. Pada tahun 1999, New Boys telah muncul dengan album pertama yang menggunakan nama mereka sebagai judul album. Album ini telah memperkenalkan nama mereka dalam industri muzik tanah air apabila single pertamanya yang berjudul Sejarah Mungkin Berulang, ciptaan Zul, lirik oleh Luqman S menjadi siulan ramai, seterusnya mencatatkan jualan melebihi 100,000 unit. Bukan sahaja di Malaysia, malah album ini turut diterima baik di Indonesia, Singapura dan Brunei. New Boys mula terima anugerah. Kejayaan album pertama ini membolehkan mereka menerima anugerah platinum daripada pihak syarikat rakaman dan secara tidak langsung menjadikan New Boys antara kumpulan remaja paling popular pada ketika itu. Bukan itu sahaja, mereka juga tercalon dalam anugerah bintang popular berita harian ABPBH bagi kategori artis berkumpulan paling popular pada tahun 2003. Selain ABPBH, New Boys turut pernah tercalon dalam anugerah industri muzik dan anugerah Planet Muzik dalam tempoh tersebut. New Boys mula mengeluarkan album kedua. Mereka terus mengorak langkah dengan menghasilkan album kedua yang diberi judul Aku pada tahun 2000. Album ini turut meletup di pasaran dengan lagu berhantu tangkap leleh yang berjudul Meraung, ciptaan Zul dan lirik oleh Allahyarham Mama Jui, sekaligus menjadikan lagu ini lebih popular daripada lagu-lagu mereka yang sebelumnya. Pertukaran anggota mula berlaku. Pada tahun 2001, New Boys mengalami pertukaran anggota apabila Radin Irwan Zulkarnain bin Isagani atau Z telah dipilih oleh Suria Records untuk menggantikan tempat Syuk sebagai pemain bass yang menarik diri dari kumpulan ini atas faktor komitmen lain.
Syok juga pernah membalas komen netizen dulu di media sosial dan memberitahu, punca dia meninggalkan kumpulan New Boys sewaktu berada di puncak kejayaan dulu, disebabkan dunia glamour ini penuh dengan pancaroba dan biarlah hanya tinggal sejarah. New Boys mengorak langkah mengeluarkan album ketiga. Selepas kemasukan anggota baru Z, New Boys mengeluarkan album ketiga pada tahun 2001 yang berjudul Wirama yang memuatkan 10 lagu-lagu baru. Antara lagu yang popular dalam album ini adalah Lukamu, Lukaku Jua, ciptaan Luqman S, Kejora dan Bukakan Hati Lembutkan Jiwa. Album keempat mula dilancarkan. Setahun selepas itu, pada tahun 2002, New Boys mengeluarkan album keempat mereka yang diberi judul Inspirasi, juga memuatkan 10 lagu-lagu baru. Dalam album ini, antara lagu hits mereka yang popular adalah Marah Bukan Sifatku, Norkia dan Lolita. New Boys mula berlakon. Lakonan pertama kumpulan New Boys adalah dalam sebuah telemovie berjudul Pulau Inspirasi yang dijual dalam bentuk VCD pada tahun 2002. Telemovie ini juga menampilkan pelakon hebat lain seperti Nukiria, Fiza Halim dan Datuk Jalaluddin Hassan. Pada tahun 2003, telemovie kedua lakonan New Boys adalah Meraung. Dalam cerita ini, Tomok membawa watak utama, di samping pelakon lain seperti Nabila Huda, Diana Rafar, Raja Azri dan ramai lagi. Dalam tahun yang sama juga, mereka turut mengeluarkan album kompilasi The Best of New Boys yang mengandungi 8 lagu hits mereka dari tahun 1999 hingga 2002 serta 2 lagu baru seperti Sejarah Mungkin Berulang, Bicara Tentang Setia, Cuba-Cuba dan banyak lagi. Anggota New Boys mula undur diri. Selepas album keempat iaitu album Inspirasi, tiba giliran G, Lan dan Along yang mahu mengundur diri dari kumpulan ini atas alasan komitmen dan hara tuju lain, sekaligus meninggalkan Tomok dan Z sebagai anggota yang kekal. Tempat mereka kemudiannya digantikan oleh 2 pemuzik baru iaitu Rizza Faitullah atau Riz sebagai gitar utama dan Wan Muzaffar atau Risto sebagai pemain drum. Dengan line-up baru ini, New Boys menghasilkan album kelima yang berjudul Bermulanya Satu Evolusi pada tahun 2004. Album ini memuatkan 10 buah lagu seperti Sekolah Cinta, Persis Kejora, Tahu Sama Tahu dan banyak lagi. Kemudian pada tahun 2007, sekali lagi New Boys bertukar anggota di mana kali ini, pemain gitar utamanya, Riz keluar dan digantikan oleh Hafiz atau lebih dikenali sebagai Hafiz. Hafiz mempunyai pengalaman dalam bidang muzik dan sebelum ini pernah menjadi pemuzik kelab di sekitar Kuala Lumpur dan Mumbai. New Boys keluarkan album ke-6. Album ke-6 New Boys berjudul Semula Padaku, kali ini mendapat sentuhan gitaris baru iaitu Hafiz. Selain itu, ramai komposer hebat turut terlibat dalam penghasilan album ini, seperti Taja Meet Uncle Hussein, Alom Exist, Alpha Butika Suma, Edri kumpulan KRU dan ramai lagi. Album ini memuatkan 12 buah lagu, termasuk sebuah lagu lama iaitu Sejarah Mungkin Berulang dalam versi orkestra sebagai lagu bonus. Anggota kumpulan New Boys turut bertindak selaku penerbit, hasil pengalaman hampir 10 tahun berkecimpung dalam industri muzik yang menjadikan mereka berasa lebih yakin untuk menghasilkan produk hasil sentuhan mereka sendiri. Tomok juga turut menyumbangkan 5 buah lagu ciptaannya untuk album tersebut, antaranya ialah Kau Bernama Cinta dan Lara Ini. Setelah penghasilan album Semula Padaku, New Boys seakan menyepi disebabkan penjualan album yang tidak memberangsangkan ekoran keadaan ekonomi yang tidak menentu dan penjualan album juga terbantut yang dialami oleh keseluruhan artis Malaysia. New Boys muncul semula dengan lagu single. Selepas 2 tahun menyepi, New Boys akhirnya muncul dengan 2 single terbaru mereka iaitu Kau Pergi dan Terima Kasih Hero, di mana penciptaan lagu sehingga proses penghasilan keseluruhan kedua-dua lagu dibuat sepenuhnya oleh mereka sendiri. Lagu Kau Pergi merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Tomok dan lagu Terima Kasih Hero merupakan lagu pertama ciptaan Z selaku pemain bass New Boys. Pada tahun 2010, lagu Terima Kasih Hero telah menjadi salah satu lagu soundtrack bagi filem Kapau, Atoy The Culture Boy yang mana judulnya telah ditukar menjadi Roket ke Langit, malah terdapat sedikit perubahan lirik dalam lagu tersebut. Konsert Reunion New Boys.
Pada tahun 2022, New Boyz membuka ruang kepada peminatnya untuk berkumpul kembali di konsert reunion New Boyz yang diadakan pada Februari 2023. Walaupun pada awalnya Tomok berasa gusar kerana takut tiket konsert mereka tak laku, tetapi setelah jualan tiket mula dibuka, ternyata tiket itu berjaya dijual habis 1,500 keping tiket dalam masa 24 jam sahaja. Ini menunjukkan yang peminat setia kumpulan New Boyz masih lagi ada walaupun sudah agak lama mereka menyepi. Konsert itu juga telah membariskan semula anggota asal New Boyz seperti GE, Lan, Zimi, Hafiz, Z dan Risto. New Boyz juga turut menyanyikan 20 buah lagu-lagu popular mereka seperti Sejarah Mungkin Berulang, Mara Bukan Sifatku, Lukamu Lukaku Jua, Lolita, Ku Miliki Jua, Apa Kau Mahu, Khilaf, Kiam, Hanya Tinggal Sejarah dan Norkia. Fakta tentang kumpulan New Boyz. 1. Tomok merupakan satu-satunya anggota selaku ketua dan pengasas kumpulan New Boyz yang kekal sejak awal penubuhannya lagi. 2. Z yang mula bersama Tomok sejak 2001 telah menjadikan nama New Boyz kekal sehingga kini biarpun anggota yang lain kerap bertukar ganti. 3. Tomok dan Lan, gitar kedua, adalah bertangan kidal. 4. Gitaris utama dan pemain drum asal New Boyz, J dan Along adalah adik-beradik. 5. Zol menggunakan nama Aiman sebagai nama pentasnya bagi komposer. 6. Kesemua anggota asal New Boyz telah dipilih oleh Zol melalui sesi uji bakat kecuali Tomok yang diminta oleh Zol untuk merakamkan video semasa sesi uji bakat berlangsung pada ketika itu. 7. Gaya rambut belah tengah yang ditampilkan oleh Tomok ketika mula bertapak dalam industri muzik tanah air menjadi ikutan ramai terutamanya peminat tegar New Boyz pada zaman itu. Jadi itu sahaja yang Mr. nak kongsikan dalam video kali ini. Jika anda belum lagi subscribe, tekan butang subscribe dekat bawah tu. Dan jika anda suka info dalam video ni, tekan butang like sekali di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup, komuniti dunia hiburan. Jaga diri, Assalamualaikum.